Okay, Miss Madam Rajeshwari. Okay, you're mother of how many children? Mother of 3 children. So today is a special day for you, very meaningful day for you because we're celebrating Father's Day. So to your children, to your family, to your son, what do you have to say to them? Say something. You want to sing for them? You want to dance? Can you dance? I'm okay. I can dance with you. Hey, what's the daughter's name? Vijaya? Vijaya? Vijaya. Come here. Vijaya, come here. Mom call you. Yeah. Come, we sing one song, huh? Hello, doctor. Oh, every Mother's Day, Vijaya celebrate. Very nice, doctor. God bless you, Vijaya. Thank you. Yeah, ini lah anak yang baik, ya, Vijaya. You are so sexy, Vijaya. Can I hug you, doctor? Okay, Vijaya, you're so nice. You're the eldest daughter. But every Mother's Day, you make this day special for your mom. So, what other things you have done for your mother? Alright. So, is this a surprise item for your mom? Surprise gathering? She knows about it. So, are you going to sing for your mom or your mom will sing for you? Anything. You can sing Kata Mani for you? Kata Mani, Kata Mani! Yeah. That's all I know. Say something to your mom. Every Mother's Day, one. Say something to Madam. Yes. And is she married? Oh, she's married. No, give it to her. Oh, that one your check is your house. She's not. Your husband is going to want to also no. Oh, no. That one different husband. Okay. If you want to say something. Say something sweet or dance or say something to your family. What your hope for your family? Okay. May your family be blessed. Alright. Manager, may your family and mom be blessed until the end of time. Alright? Thank you very much. Thank you. Okay, thank you. Alright. Inilah keluarga yang bahagia. Jangan juga kebun nak cakap satu. Okay. I tahu you boleh nyanyi kan? Oh, you know that just now you sing? Cintai? You say cintai? Okay. Tak boleh? Tak ada, tak pakai tu. Okay, this one. Okay, we have okay. So what we have all 3 okay. What's one nak joget ke, nak nyanyi ke dalam family? Okay, nak sesuatu ucapan je. Okay, silakan. Keluarga awak di mana? Di belakang, okay. Silakan, ucapan untuk family. Okay, pertama kepada suami saya yang mengajarkan. Saat. Dia masih kuat lagi? Kuat? Wah, saya boleh dapat ketawa double meaning. Kita dah berbual tadi kan Malam dah berbual. Suami dia masih kuat, dia baju. Itu kuat awak dah pandai lepas implikasi Okey, silakan. Mana? Itu dia suaminya. Siapa itu? Diorang selalu boleh sembunyi kat rumah. Cik ni kata pukul 9 malam dah tidur. Hari-hari gitu. Dia ulang begitu bersisri 3 bulan. Okey, silakan. Ucapan untuk suami. Untuk family lah. Diorang datang berdua je. Honeymoon ke apa ni? Ya. Honeymoon. Okey. Aku nak cakap dengan suami you. Suami mana sini? Come. Oh, nak video Somebody can phone for you. Dia phone for you. Inilah suami dia. Pergi pasal video lah tu. Simpan terus. Okay. This is your wife. You come as a couple, honeymoon. So you say something to her. Say something. Something lebih lah harimu kan? Harimu. Pakai nama lah yang ke apa? Saya ucapkan isteri saya. Tak apa. Lili ke yang ke apa lah? Sekarang Bibi tak boleh. Yang habis boleh. Okey benar Lili. Sia, dah lama tak ada ucapan tu. Ini saya ucapkan bukan itu saja. Tapi ini saya nak signkan saya boleh tak? Aku tanya. Signkan boleh sign. Boleh. Pandai takut. Lima takut Ini kalau tanya ni. Apa yang kita buat lagi? Apa? Sign boleh. Itu. Tapi nak macam berdua kan satu. Malam nak interview dia. Mana mesti berdua lah. Tak boleh bertiga ke? Dia pun ada barrier. Cannot? Dia pun ada barrier. No, you think so? Tak apa, macam mana pun you tetap hebat dan kuat. Silakan. Okay, the last family, the Han family, you want to sing? Lagu Hindustan satu lah. Hindustan lah. Mere.
Anak cakap. You nak cakap, kita family kat sana ya? Okey. Okey, aku ucapkan you. Siapa namanya? Okey. Okey. Sayang pada I and I feel very grateful and also super dengan my sister tu. Siapa your sister? What's her name? Mazida. Alright, Mazida yang ada African Grey tu kan? Mazida Begum. Mazida Begum. Ni yang pelak burung tu kan? Berapa burung you pelihara? Mazida, dia dah telefon radio, dia tak ada burung. Okay, how many birds you have? One bird? Yes, you must have one bird only. The more birds you have, more problems. Yeah? Okay, I understand. Yeah, itu one bird. Huh? I also got many birds at home. Okay, very good. So far so good. Okay, siapa yang harus diberikan tempat pertama dalam ibu? Who's the first? You should be the first place. Okay? Kita tadi dah kenal pasti Okay, saya kenal pasti. Tadi yang menyanyi, dia lepas sikit. Okay? Dia ucapan dia pun sedih juga. Ada siapa lagi? Satu lagi yang okay, sikit. Satu lagi tadi. Siapa? Satu lagi. Ini one more. Okay, choose. Yang mana tu? Yang menyentuh hati. Yang mana tu? Yang more. Oh, yang mana? Jadi suara. Okay, ada. Okay, 3. Close. Okay lah, top 3 ya. Okay, the winner based on your applause. Berdasarkan tepukan anda semua. Okay, kita berikan tepukan untuk Kak Gina. Okay, yang menangis-nangis sedih baju-baju biru ni. Tepuk lagi. Oh, and Madam Rajeshwari. Wow, dia bertanya, apa maksud dia juga? Okay, sekarang tempat ketiga confirm Okay, tempat kedua dan juara. Okay, one more time. A round of applause for our sister in blue. And our madam in dark blue. Madam, you got so many fans, Come on, I sing for you. Kata mandi. I wanted time lah, that's all, But now I improve bit, I learn lah. Boleh rumah 5 di school, but I want to do song lah. Kata mandi, You know the song, We don't know, how come you don't know? What song is familiar for you? What song? Kalaveri. The new one, I know. You know Kalaveri. They know lah. Isha must know Kalaveri. Alright. Okay, so winner goes to Madam Rajeshwari for Happy Family. Blue and Gina ketiga. Where we have people now for tonight. Woo! Fun. Let's together. Ibu angkat kita hari ini. Yes. Cantik dan lawan-lawan semua. Mereka dengan khas dari mana tu? Dari Bombay, dari India, dari Arab Saudi, dari Doha dan dari Dubai. Yes. Thank you. Okay, inilah barisan ibu-ibu yang diperhatikan dari tadi dan mereka terpilih untuk mewakili ibu paling anggun. Jadi siapakah ada ibu yang menang yang boleh kita tawarkan kepada ibu paling anggun. Alright, you tak sampai dipilih ke? You jadi ibu? Tapi mana tahu boleh ada Bilang, okay, siapa yang masih single, kita ada bakal ibu di sini ya. Aku sekali. Tak apa. Kalau ibu ibu nanti makan ibu roti ya. Yang ni ibu siapa nama ibu? Ibu Nuraini. Tadi sila lagi? Enak perempuan juga. Siapa ada anak yang menantu? Kalau dia cantik macam Siti Nurhaliza ya. Okey, Cik Nuraini, Cik Umi, boleh panggil Cik Umi je? Cik Umi. Cik Gina, awak ni betul-betul hari ni tak main. Rasa siap baju beli kat saya. Kan? Abang bukan tadi kan ni Phuket. Abang beli kat mana ni? Singapore. Saya tanya, beli baju kat mana kat Phuket? Tu. Oh, dia bukan Phuket Bukan, okey, main. You pula macam orang Brazil. Apa nama you? Happy. You really happy. Happy apa? Muskira ke Salini ke? ATH bird. Kau darah campuran ke? Campuran apa? ATH bird, cantik nama tu. I like your ini macam ada bulu-bulu apa? Terbau.
baju. Semalam habis magazine, ada beg-beg sekarang ni boleh terbang. Jadi boleh dapat tak? Oh, petticoat? Banyak kau buat sekarang. Ini satu badan mas. Ya Allah, cantiknya. You beli baju ni kat mana? Kat Prada Boutique kan? Oh, internet. You ada bisnes internet ke? Online shopping. Habis dari Singapura ke baju ni? Dia post kat rumah you lah. Cantik sekali. Okay. Siapa nama ibu kita? Cik Azian. Okey, terus ni pas mikrofon tu pada pelakon Bollywood ni. Mereja. Dia tu pagal ni. Pagal. Tak faham. Saya bilang ayo tak ada maksud. Okey. Okey, siapa namanya? Cik Maria. Cik Maria berapa lama habis masuk untuk cekkan baju cantik ni? Oh, you recycle lah. Bagus tu you jimat Siapa pilih kan? Suami pilih ke you pilih sendiri baju ni? Siapa suami tengok? Suami mana satu? Itu Abang Milo nama dia. Ini rupanya Abang Milo kat radio. Oh, bangun sikit. Oh, tadi saya tak Abang Milo. Ni kena kenal Siapa Abang Ovaltine boleh kenalan. Abang Holly kenal Milo Ovaltine Alright. Okay, the last but not least, the mother. Siapa nama kakak? Dia ada lagi. Sebab bersilau tak nampak silap tu dulu. Okey, ni pun cantik. Ni pun baju online juga ke? Aja beli baju kat mana cantik? Beli hantar tailor. Hantar tailor mesti mahal tau. Mesti hantar tailor baju. Ni dalam bentuk Pinjam RM10 Oh, patut Siti bilang ada orang ni curi baju. Cantik pun Rina lain. You nak kalahkan kakak sebelah ke baju? Dia ambil masa ni yang selalu ni Mianti kata dia. Tak apalah kita promote dah sikit. Berapa lama dia ambil masa dekat-dekat Labuci ni? Pak hari Pak malam patutlah nak naik kapal yang pasal jangan kena betul curi ni. Aku ni. Alright, Cik Henti ini baju ni dipilih kerana sesuai untuk hari Lila Ada macam sama-sama pesil ke? Tak ada lah. Lain-lain lah. Ini kira butterfly ke apa ni? Ini satu lagi satu. Ini kira apa nama kaftan kan? Kaftan kan? Dia untuk kaftan Dari mana kaftan ni? Dari Pakistan? Dari Kerala. Alright, hari ni ibu-ibu yang terpilih ni satu